Telur Hima dengan Bilal ni yang kita raweh sangat kononnya malam ni tu. Kau nak bagi teka-teki dulu. Allah, kau teka-teki ni mah benda apa je? Mah benda apa? Dalam banyak-banyak menata benda hak cerdik sekali. Kompor kan cik? Yang tu saya dah sangat je. Bagi yang susah sikit. Tak kau ngau akhir. Ginilah kau bagi soalan susah sikit. Dalam banyak-banyak ikan benda hak paling lawa. Pating. Budak tu memang lawa je. Budak tu memang lawa. Baik pun baik. Jumpa orang tua tunduk je. Jumpa dengan main tu. Ya. Itu Fatih. Bukan Fatih. Faham sangat lidah awak tu nyebut ni nama. Kancik, Fatih macam family ke tempat ni je. Mau kita pergi. Ada tempat makan sedap tu. Kita makan dulu. Esok nak dah puasa. Malam ni nak tarawih. Yang ni kau suka. Jom, mau dengar. Mana tu awak? Bagi yang masih mencari-cari tempat berbuka puasa di bulan Ramadan, bolehlah datang di Kancil Raja Patin, Temerloh. Di sini ada menyediakan beberapa menu iftar Ramadan. Ada set raudah, safuah dan raihan. Yang kami makan ni adalah set raudah yang sesuai dimakan untuk 4 ke 5 orang. Ada patin 2 muka, patin tempoyak, ayam goreng crispy, telur dadah, ulam dan sambal tempoyak, sayur lemak, gerabu mangga. Tempahan boleh dibuat bermula 1 Ramadan dan boleh walk in juga. 20 jenis colek pun ada dekat sini. Makan di kedai dan anda layak untuk cabutan bertuah. Hubungi maklumat di detail. Kau nak bagi satu teka-teki. Ni pulak dah nak balik teka-teki lagi. Aduh. Banyak-banyak menata. Menata apa yang untung sama? Menatang apa pula? Mana ada menatang untung? Menata yang untung tu kita berdua lah man. Sebab aku menata minyak bagai yang penuh kita berdua ni. Okay? Makasih Ki. Bye-bye. Pandang hidupnya budak. Oh, dia tinggal kawan Surabaya. Hantunya budak. Follow, like, komen dan share untuk video seterusnya.